hari ni kita ada ceremony 30DC. Okay, so hari ni kita makan dulu. Makan-makan. So, stay tune Kalau kau mesti tak tahu ya. Tim kuning sebab diorang kalah tadi. Jadi saya bagi suggestion untuk diorang tukar strategi. Fikir strategi yang bagus sikit. Di mana kita beri yang muda yang ada energi depan, yang mana berusia tu kita bagi belakang. Macam tu. First game easy. Easy kalah. Game tadi mencabar lah, tapi lebih mencabar lagi bila draw kita orang semua sangkut-sangkut. Game yang keempat, diorang kena mami. Game yang mami kena balut masing-masing, badan masing-masing 2 orang. So tengok yang mana yang paling kemas, mana yang paling cantik. Okay, pocong paling lawa dekat muka dunia. Konsep Mumia paling meletup, Cleopatra. Ni apa konsep ni? Ini konsep Arab Melayu. Yang diorang rasa diorang boleh menang tapi sebenarnya silap. Satu minit lagi. Sebabkan seri, so kita kena main last game. Siapa dapat botol tu? Siapa? Kaki saya Tadi kepada Maxon yang telah join the TDC Challenge daripada AIA. Harapnya kita boleh berjumpa lagi di next challenge. Terima kasih kepada Maxon dan Amalina Ismail dan Associate, the TDC kali ni finalnya. First time saya join.
Alhamdulillah lah saya champion. Saya dapat close case 2 million punya case. So ini first time saya belajar untuk TTDC dan next year saya akan join lagi. Untuk TTDC ni saya antara yang dapat award lah. So TTDC ni dia something yang pada saya lah, sebab agent ni kalau kita bekerja saja, dia lama-lama dia akan jadi bosan tau. So bila ada aktiviti yang macam ni, dia buatkan kita punya kerja tu dia jadi something yang fun lah. Alhamdulillah TTDC kali ni saya menang naik cruise. TTDC ni lah mengajar untuk kita buat sale lebih konsisten. Terima kasih AIA dan Maxon Realty. TTDC ni bagi peluang untuk kita target sale yang juta-juta. Memang best. Lepas ni boleh cuba join. Setiap kali TTDC mesti saya akan join. Untuk next TTDC korang mesti join, wajib join. Sebab TTDC boleh increasekan, boost korang punya sale, korang punya momentum sebagai seorang real estate agent. Alright, 30 di sini memang the best lah. Memang terbaik. Korang mesti kena join, okay? Saya first time yang join. Dalam TTDC ni saya banyak sangat belajar ilmu-ilmu baru. So kepada yang belum lagi join TTDC, kena join, wajib. TTDC kali ini saya tengok satu kelainan yang lain sangat daripada Captain Izzah, yang mana dia bawa satu semangat yang baru kan, satu approach yang baru. TTDC kali ini memang siapa tak join memang sangat rugilah. Thank you to our captain, thank you to Maxon Realty. Harap after this more participants from Maxon Realty akan join sekali, because untuk dekat TTDC ni kita bukan saja fokus pada sales, kita fokus pada banyak benda yang kalau kita join baru kita akan tahu. Ini hanyalah sebuah platform untuk korang teruskan apa yang korang tengah buat sekarang. So kami hanya mengajar, tunjukkan jalan dan korang yang akan lalui dan execute-nya selepas ni, dan jangan berhenti dalam 30 hari ini saja. Selepas ni buat lebih baik dan lebih berjaya. Tanya kepada semua peserta TTDC untuk batch kali ini. So saya harapkan korang semua dapat break korang punya all time high sepanjang korang jadi ejen hartanah. Kepada semua pemenang yang dapat tiket, saya nampak ada ke Harbin, ada ke Osaka, ada dapat hotel di KL 5 star. So ucapkan tahniah kepada anda semua dan hopefully korang enjoy dengan performance dan juga result yang korang telah berikan di sepanjang TTDC kali ini. Maybe next TTDC you pula yang menang, mana tahu. Siapa yang belum join TTDC, next make sure join. TTDC memang best lah, semua orang wajib join. To the max. Next time you all kena join dah ni. Rugi siapa tak join. Saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Maxon kerana sudi menjemput kami untuk menjadi partner korang untuk Maxon TTDC last quarter 2025. Selamat maju jaya dan semoga sukses selalu Maxon. Bye. Kita dah habis TTDC kali ni. So TTDC last quarter 2025. So thank you for all yang join dan yang dapat hadiah. Okay, thank you AIA yang sponsor kita punya event kali ni. Thank you Maxon for this TTDC event. Okay, bye. Jumpa lagi.